Ramai yang tak sedar, pendapatan bulanan kita adalah wajib kita keluarkan zakat. Ramai yang keliru kaedah pengiraan di antara zakat pendapatan dan juga zakat-zakat yang lain. Di negeri Pahang, kita telah mewujudkan satu kaedah yang kita guna pakai, iaitu pengiraan zakat pendapatan kaedah had kifayah. Sebagai contoh, pendapatan bersama dengan allowance, bonus dalam tempoh 1 tahun yang telah kita jumlahkan. Contoh, pendapatan kita untuk tahun ini adalah sebanyak RM60,000. Selepas kita menggunakan kaedah had kifayah, yang mana di dalam kaedah had kifayah ini kita telah membuat tolakan bagi ketua keluarga, isteri, anak-anak serta ibu bapa. Daripada RM60,000 itu tadi, selepas kita tolak, baki selepas tolakan had kifayah adalah sebanyak RM40,000. Jadi, zakat akan dikira atau diambil daripada jumlah RM40,000 itu sahaja. Sebanyak berapa? Sebanyak 2.5%. Jadi, kalau RM40,000, zakatnya sebanyak RM1,000 untuk 1 tahun. Jadi, tunaikan zakat bukan sahaja rezeki kita bertambah, bukan sahaja rezeki kita bersih, berkat dan suci. Anda juga layak mendapat rebate daripada cukai 100% daripada nilai bayaran zakat pendapatan yang telah anda tunaikan. Okey, jangan tunggu 31 Disember. Jom kira dan bayar zakat sekarang.